Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BM1 Ambilan 2529 untuk aktiviti berkumpulan pada hari ini, kami memilih bahan bantu mengajar, bahan teks dan bahan grafik. Untuk bahan teks ini merujuk kepada bahan bacaan yang mengandungi ayat dan perenggan seperti cerita pendek, petikan buku ataupun cerita rakyat. Dalam aktiviti ini, guru dia akan menggunakan petikan cerita seperti anak dan kura-kura sebagai bahan bacaan murid. Jadi melalui bahan teks ini, murid dapat membaca secara langsung dan memahami jalan cerita, watak serta pengajaran yang terdapat dalam teks tersebut. Bahan teks juga dapat membantu murid meningkatkan kemahiran membaca dan memahami maklumat penting dalam sesuatu bahan bacaan tersebut. Seterusnya, bahan grafik pula ialah bahan yang memaparkan maklumat dalam bentuk visual seperti peta minda, peta konsep atau carta. Dalam pengajaran membaca, bahan grafik seperti peta minda ini digunakan untuk membantu murid menyusun dan merumuskan isi penting yang diperoleh daripada teks yang dibaca. Penggunaan bahan grafik ini dapat memudahkan murid untuk melihat hubungan antara idea utama dan juga idea sampingan dengan lebih jelas. Hal ini juga dapat membantu murid itu untuk memahami kandungan teks dengan lebih sistematik. Jadi kami akan melakukan video demonstrasi berdasarkan bahan-bahan yang kami pilih. Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam, cikgu. Tahu tak hari ini kita nak belajar tentang apa? Tak tahu. Okey, hari ini kita akan belajar tentang kisah anak dan kura-kura. Siapa tahu cerita ni? Angkat tangan. Saya. Okey, Suraya, boleh ceritakan kat cikgu secara ringkas tentang cerita ni? Boleh, cikgu. Yang saya tahu, anak tu dia mengajak kura-kura tu untuk tanding melarikan di kakak. Betul. Yang melarikan. Anak tu dia mengejek kura-kura tu sebab dia lambat. Ya betul, cikgu. Yeay, okey, betul, tepuk tangan. Okey, dekat depan ni ada teks tentang kisah anak dan kura-kura. Berdasarkan teks ni, cikgu nak awak semua baca secara senyap dan mengeluarkan nilai-nilai murni yang terdapat dalam cerita ini. Okey, boleh semua? Boleh, cikgu. Cikgu nak awak keluarkan semua isi tu dalam bentuk bahan grafik iaitu peta buih. Boleh? Boleh. Okey. Boleh baca dulu. Mengapa kami memilih bahan bantu mengajar, bahan teks dan bahan grafik? Yang pertama ialah bahan teks ini penting kerana bahan ini membolehkan murid untuk berinteraksi secara langsung dengan bahan bacaan. Melalui pembacaan teks yang dilakukan sebentar tadi, ia dapat meningkatkan lagi kemahiran murid untuk memahami isi utama, mengenal pasti maklumat penting dan memahami jalan cerita dalam kisah anak dan kura-kura. Selain itu, bahan grafik seperti peta buih dipilih kerana bahan ini dapat membantu murid melihat hubungan antara idea dengan lebih jelas. Penggunaan peta buih juga memudahkan murid untuk menyusun maklumat yang diperoleh daripada bahan bacaan tadi secara lebih sistematik. Hal ini secara tidak langsung dapat membantu murid untuk mengingat dan memahami isi teks dengan lebih baik. Bagaimana aktiviti membantu meningkatkan kemahiran membaca murid? Aktiviti yang dirancang ini dapat meningkatkan kemahiran membaca murid melalui beberapa cara. Antaranya yang pertama ialah aktiviti membaca petikan cerita membantu murid melatih kemahiran membaca secara aktif dan memahami kandungan teks dengan lebih mendalam. Murid juga dapat belajar mengenal pasti isi utama serta maklumat penting dalam sesuatu bahan bacaan. Selain itu, penggunaan teknik direct reading
thinking activity dan penyalaan turut membantu murid ni untuk berfikir semasa membaca. Melalui teknik DRTA ini, murid membuat ramalan tentang isi sebelum membaca dan menyemak semula ramalan tersebut selepas membaca. Teknik penyalaan pula membantu guru untuk menguji tahap pemahaman murid terhadap teks yang dibaca. Aktiviti membina peta minda, peta buih juga membantu murid merumuskan maklumat yang diperoleh daripada bacaan sekaligus dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap teks bacaan sebentar tadi. Sekian, terima kasih.